Okey, kita teruskan huruf yang seterusnya iaitu huruf lam alif. Macam mana kita nak tulis lam alif? Kita buat garisan. Okey. Dari kanan atas turun ke kiri bawah. Kemudian kita tarik ke kanan sedikit, naik ke kiri atas. Jadilah huruf lam alif. Sekarang kita nak tengok contoh lam alif yang berada di awal perkataan. Kita tulis awal, A-W-A-L. Awal. Contoh dia perkataan laut. L-A-U-T-O. Laut. Sekarang perkataan laut ada berapa suku kata? Ada 2. La 1, ut 2. Sekarang kita turunkan hujan dia 1, 2, 3, 4. Huruf L adalah huruf lam. Dari atas turun ke bawah cangkul. Huruf A adalah huruf alif. Dan untuk ut, huruf U, kita perlukan 2 huruf jawi iaitu hamzah dan juga waw. Okey, hamzah dan juga waw. Ingat kita pernah eja sebelum ni kan? Perkataan laut. Okey. Seterusnya huruf T adalah huruf ta. Dari kanan tarik ke kiri, naik ke atas. 2 titik di atas. Sekarang kita ada huruf lam alif, waw, hamzah, ta. Okey? Kita nak sambungkan dia. Kita buat garisan. Kita nak sambungkan huruf lam dan juga alif. Macam mana nak tulis tadi? Dari kanan atas, turun ke kiri bawah, tarik sedikit ke kanan, naik ke kiri atas. Okey. Seterusnya kita tulis huruf hamzah. Huruf hamzah ditulis macam mana? Ada rumah ke? Tak ada rumah ke? Macam mana? Okey. Huruf hamzah ditulis secara tunggal. Dia tiada rumah. Macam ni. Seterusnya huruf waw. Huruf waw, kepala di atas garisan, ekor di bawah garisan. Dan huruf ta tulis seperti biasa sebab selepas huruf waw tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf. Macam mana tulis huruf ta? Dari kanan tarik ke kiri, naik ke atas. 2 titik di atas. Jadilah sambungan perkataan laut. Macam inilah rupa lam alif yang berada di awal perkataan. Okey. Lam alif dia ada 2 rupa juga. Satu yang macam ni. Yang kedua macam ni. Okey, kita buat lam. Lam kan ada cangkul kan macam ni. Lepas tu alif tu kita serongkan sedikit. Okey, lam alif ada 2 rupa. Kita boleh tulis yang ni ataupun yang ni. Tak ada masalah. Baik, contoh lam alif yang berada di tengah perkataan. Kita tulis tengah. T-E-T-N-G-A-H. Ngah. Tengah. Contoh dia adalah perkataan belacan. Belacan yang mak kita gunakan untuk masak, untuk buat sambal, kan? Okey, belacan. B-E-L-A-C-A-N can. Belacan. Belacan ada berapa suku kata? Belacan. Ada 3. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita jawikan dia. B adalah huruf ba. Dari kanan, tarik ke kiri, naik ke atas. E tak perlu ditulis. Sebab E adalah huruf ya. Apabila kita tulis ba ya bi, akan dapat bunyi B. Kita nak bunyi B. Okey? Jadi, E tak perlu ditulis. La. La adalah lam dan juga alif. Can. Ca. Untuk si. Okey. Ca untuk si.
Macam mana tulis ja? Dari kiri tarik ke kanan. Kita buat bentuk C. Dan ada 3 titik di tengah. 1, 2, 3. Seterusnya, huruf A tak perlu ditulis sebab dia berada di tengah suku kata. Dan huruf N adalah huruf nun. Sekarang kita ada huruf ba, lam, alif, ja, nun. Okey, kita nak sambungkan dia. Ba ditulis seperti biasa. Dan lam alif kita nak sambung guna kaedah yang kedua. Ataupun rupa yang kedua. Macam mana? Kita buat lam dia dulu. Tarik ke atas. Dan dari tengah ni, tengah garisan ni, kita tarik condong ke kiri. Macam ni. Okey, macam nak buat cangkul. Tapi kita buat panjang sedikit. Dan untuk alif, kita condongkan macam ni. Okey, ba ada 1 titik di bawah. Seterusnya, ca. Ca apabila disambungkan berada di tengah perkataan, kita buat kepala dia sahaja. Okey, macam mana? Macam ni. Okey, ingat lagi tak? Ca ada 3 titik. 1, 2, 3. Dan disambungkan dengan huruf nun. Huruf nun berada di akhir perkataan. Dan kita tulis seperti biasa. Mangkuk dia berada di bawah garisan. 1 titik di atas. Jadilah sambungan perkataan belacan. Dan ini adalah rupa lam alif cara yang kedua. Okey. Untuk perkataan belacan lebih sesuai kita tulis seperti ini. Cara yang kedua daripada cara yang pertama. Okey, contoh huruf lam alif yang berada di akhir perkataan. Kita tulis akhir dululah. A, besarnya. Sikit-sikit. A, K, H, I, R. Akhir. Contoh dia adalah perkataan bala. B, A, ba. L, A, la. Bala ni adalah perkara buruk yang berlaku. Okey. Jadi, bala ni ada 2 suku kata. 1 ba, 2 la. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4. B adalah huruf ba. Dari kanan, tarik ke kiri, naik ke atas. A adalah huruf alif. La adalah huruf lam dan juga alif. Okey, kita sambungkan dia. Ba, dari kanan, tarik ke kiri, naik ke atas. Lam alif, kita tulis cara yang pertama. Dari kanan atas, turun ke kiri, tarik ke kanan sedikit, naik ke kiri semula. Okey, jadilah sambungan perkataan bala. Lam alif yang berada di akhir perkataan. Boleh juga kalau kita nak tulis lam alif cara yang kedua. Tidak ada masalah. Okey.